Cuma yang mengejutkan saya adalah semakin bertambahnya bilangan pelajar perempuan yang mengambil vape. Maksudnya dia dah bukan hanya termasuk dalam kategori lelaki yang biasa menggunakan Nak nampak cool. nampak macho kan. Yeah. Tapi rupanya dah mula merebak kepada anak-anak perempuan. Betul. Dan yang paling saya terkejut adalah remaja tingkatan 1, 13 tahun. Dah mula. Dah lama daripada sekolah rendah. Sekolah rendah. Ya. Bila kita tanya dia kata daripada sekolah rendah. Kenapa? Sebab kakak saya ambil vape dan dia offer. Jadi bila dah terlibat ataupun dah kita kata terjebak dengan vape ni, memang tak boleh berhentilah. Dan yang paling sedih bila satu soalan kita tanya berkenaan kewangan. Remaja ni ataupun pelajar sekolah, dia tak ada pendapatan sendiri. Jadi dia sanggup habiskan duit belanja sekolah kepada vape. So bila tanya antara pilihan lapar dengan vape, dia sanggup ambil vape. Dia kata ambil vape ni dia terasa lapar. Tapi dia dapat dua, tak rasa lapar dan rasa kepuasan. Kalau makan dia rasa kenyang je, tapi tak ada kepuasan kat situ. Itu sebenarnya adalah antara signifikan bila daripada nikotin lah sebenarnya. Itu ada kesan yang kita tahu daripada nikotin menyebabkan dia rasa nak lagi dan juga dia tak rasa lapar. Ya, rasa lapar. Kesan ni dan dia tak sedar yang paru-paru dia sedang berlawan untuk satu paru-paru, satu lagi sekarang ni bila kajian daripada Kementerian Kesihatan sendiri dan juga di luar negara, dia efek kepada hormon. Dan ada satu kes di mana dia ambil vape daripada remaja. Tetapi selepas kahwin dia tidak dapat zuriat. Ada kesan kepada hormon testosteron dan juga progesteron lah.